Selamat tinggal jawatankuasa kawan-kawan. Ini kali terakhir kot tak sebagai tetamu istimewa. Yakinnya kamu? Mungkin juga kan. Dia mungkin kembali sebagai penasihat integriti Perdana Menteri. Jangan sebut nanti ni betul-betul. Itu ada ura-ura kan. Ura-ura dia akan jadi menjadi penasihat. Dia nak menasihat. Dia kata dia nak masuk politik pula. Tak, dia kata dia tak nak masuk politik. Bukan ada. Tak, tersalah tu. Dia kata dia tak nak masuk politik. Mungkin dia nak jadi artis kot. Dia pandai menyanyi. Betul, sedap. Aku dah nampak video. Kulit pun dah ni cantik. Kulit dah okey, pakai spek mata. Tapi mata merah sikit lah. So yang ini memang minggu ni mencabar lah. Sebab yang ini pun beria juga KSN. Dari KSN banyak kejayaan dan reformasi yang telah dilaksana dalam meneraju SPRM. Konflik interest je bos. Ya Allahu Akbar. Jasa bakti yang berbagai Tan Sri. Dia bila buat macam ini, nanti orang tuntut hutang daripada jawatankuasa kawan-kawan lah. KSN ni ialah pengurusi jawatankuasa kawan-kawan. Janganlah posting yang ini. Posting lah laporan itu dulu. Kan. Malu saja Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebab masa mula-mula buat jawatankuasa kawan-kawan ni, kan PM janji 2-3 hari kan. 2-3 hari je. 2-3 hari. Berapa bulan dah? Dah 3 bulan lah kot dah. Dah 3 bulan. Gayanya memang takkan kita nampak lah laporan itu kan. Jadi saya tak faham tone deafnya yang ada dekat Putrajaya ni. Takkan dia tak faham? Takkan dia tak rasa? Kan? Kalau ya pun WhatsApp je lah. Tak payah. Kalau ya pun pergilah karaoke bersama-sama sekejap kan. Enjoy sikit kan. Boleh dengar, menghargai suara Tan Sri Azam Baki, cukup lah tu. Ini pergi sentiasa akan dikenang. Kan. Terkejut aku memang, beria betul lah. Speechless. Jadi speechless. Lepas tu ada pula kat bawah tu, reformasi satu kemestian. Mau pula ada aku yang separuh mati daripada reformasi 98. Dia masa dekat Selangor KSN ni awal-awal masuk tu memang totok UMNO lagi pun. Ya tu. Ya, pernah jumpa. Aku kan dulu CEO Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor. Masa tu rasanya dia masih lagi di Selangor. Apa je dia tak kata dekat. Banyak lah yang dia kata, tapi kita simpan di sini lah. Sebab tu kan. Kemudian lepas Selangor tu baru ditukarkan ke ke Putrajaya kan, ke Persekutuan. Jadi lawa lah bila dia beria-ia reformasi satu kemestian. Sedangkan masa awal-awal dulu Pakatan PKR mengambil alih Selangor, reformasi ni memang aku tak rasa lah dia suka kat reformasi masa tu kan. Sekarang itulah manusia berubah-ubah bila makin dekat dengan puncak kuasa lah kan. Kita pun tak jerit reformasi satu kemestian. Okey, beria. Sangat beria. Ada 5 baby. Kena pilih satu. Susah lah. Bolehlah bagi banyak-banyak kot. Kita boleh bagi tai tak? Maksudnya seri. Boleh. Kita bagi seri. Dekat di antara yang ini satu. Yang ini satu. Satu lagi ceramah yang pasal Ustaz Nik Zawawi ini luar biasa. Luar biasa beria dia berceramah. Aku pun penceramah juga, tapi aku tengok penuh ceramah dia dah, aku macam astagfirullahalazim. Jadi terpaksa bagi. Tapi yelah, diorang mungkin berceramah banyak-banyak sampai satu tahap dah hilang idea. Yelah, tapi hilang idea. Buatlah lawak pasal Anwar Ibrahim ke, pasal Rafizi ke. Janganlah sentuh Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Kalau dia sebenarnya nasi tambah perencah ni. Kalau cerita pasal Saidina Umar saja, Saidina Abu Bakar saja, mungkin bosan lah. Dia dengar macam kuliah agama. Dia nak tambah nasi perencah ni, nak tengah goreng ni kan, sampai hangus macam ni kan. Okay. Dia menjadi pengajaran kepada kita semua. Yang menceramah-ceramah ni lain kali fikir kalau ia pun nak tambah perencah, janganlah sampai terbakar hangus macam ni kan. Beria berceramah
dan beria berreformasi satu kemestian. Tahniah kepada Ustaz Zawawi dan KSN. Untuk KSN nanti kita akan buat poster. Tahniah. Tak ada. Tak adalah, kita letak muka dia, kemudian kita letak reformasi satu kemestian. Lepas tu letak muka Ramadan kata dia. Tak compute. Tak compute terus lah.